Dulu ada satu iklan Petronas tu yang cerita pasal ada anak dia ni, dia tanya bapak dia, burung apa tu? Burung murai, bapak dia jawab. Cara terbaik untuk kita boleh kerap berfikir ni adalah dengan pandang dunia dengan tanda tanya. Tapi disebabkan kita dah makin dewasa, kita dah lupa dah macam mana cara nak buat benda tu. Kalau kita ingat balik, dulu ada satu iklan Petronas tu yang cerita pasal ada anak dia ni, dia tanya bapak dia, burung apa tu? Burung murai, bapak dia jawab. Itu adalah tanda yang sebenarnya waktu budak-budak ni, kita kerap sangat ada tanda tanya. Memang dia agak annoying, tapi itulah yang sebetulnya. Sebenarnya, cara kita pandang dunia sampailah bila-bila pun, kita kena guna mata budak-budak. Sebab budak-budak je yang bila dia pandang dunia ni, dia akan tanya macam-macam. Tapi saya faham, bila dunia makin moden, budak pun dah lupa dah cara nak bertanya. Sebab itu, di Speak House, kita memang galakkan anak-anak ni kerap bertanya dari kecil. Link di bio.